Hai Desi di sini. Okey, saya nak mengulas sedikit mengenai satu artikel di dalam Malaysia Kini Online yang memaparkan wajah Menteri Besar Selangor Amiruddin Syahari, iaitu Naib Presiden PKR merangkap Menteri Besar Selangor. Di mana tajuknya itu agak menarik untuk diulas kerana Amiruddin dikatakan mengintai peluang di Selayang. Parlimen Selayang yang dikatakan parlimen itu dalam kategori selamat, boleh menang. Ada 8 parlimen kalau tak salah saya. Pandan, Ampang, Bayan Baru, okay, Balik Pulau. Jadi rentetan daripada itu ialah beberapa pemimpin kanan PKR, mereka berada di dalam zon yang bahaya. Sebagai contoh ialah Amiruddin Syahari, di mana Parlimen Gombak diletakkan di dalam zon merah, tuan-tuan. Parlimen Gombak zon merah. Begitu juga dengan Parlimen Sungai Buloh, Ramanan tiba, zon merah juga. Jadi ialah dalam organisasi sesuatu parti, pemimpin-pemimpin kanan ini mereka diberi kelebihan untuk mereka menyelamatkan kerusi mereka dan memastikan mereka menang, dan seterusnya organisasi parti ini akan berjalan lancar. Maknanya semua naib-naib presiden ataupun timbalan presiden menang dalam DRU. Jadi selain daripada Amiruddin Syahari dan juga Ramanan, Nurul Izzah juga dikatakan akan bertanding di Bandar Tun Razak untuk menggantikan ibunda beliau. Maknanya ibunda beliau memberi laluan kepada anak-anaknya. Wow, kursi PKR ni macam boleh diwarisi. Okey. Apapun saya melihat trend yang begini tidak sihatlah. Begitu juga dengan Chang Lee Kang di Parlimen Tanjung Malim. Beliau juga berada di kawasan yang amat sukar. Pematang Pau amat sukar. Tambun yang diwakili oleh Datuk Presiden juga dalam kawasan marginal. Wow. Analisa yang dikeluarkan oleh PKR ini menunjukkan yang trend terhadap PKR ini mengudum, tuan-tuan. Kenapa mengudum? Ya, kita pun belum pasti. Adakah apabila dibuat analisa ini, ia berdasarkan sentimen terhadap Rafizi Ramli? Apabila berlakunya perpecahan, ada damai, ada hiruk, adakah analisa ini dibuat terhadap trend tersebut? Saya kurang pasti kerana ialah instrumen yang digunakan dalam penilaian itu tidak dibentangkan secara khusus. Malah kerusi-kerusi zon merah ini sepatutnya ia dibentangkan secara khusus. Maknanya bagi parlimen ini, kenapa dia menjadi zon merah? Apa elemen yang membuatkan dia zon merah? Itu daripada aspek kesarjanaan. Jadi berbalik kepada pemimpin-pemimpin kanan yang sekarang ini mencari kerusi yang selamat. Bagi saya, ia menunjukkan satu trend yang tidak sihat lah. Okey, maknanya pemimpin-pemimpin kanan ini, maknanya mereka sendiri tidak mempunyai keyakinan. Okey, mereka sendiri tidak mempunyai kekuatan. Kalau mereka ada kekuatan, maknanya selama 3 tahun mereka especially Amiruddin Syahari, Ramanan, dia menang di Sungai Buloh, mengalahkan KJ 3 penjuru. Amiruddin Syahari menewaskan Azmin Ali. Tapi itulah apabila kita melihat pada PRU yang ke-15 itu, orang kata apa, penyokong-penyokong PH begitu marah sekali kepada orang yang tebuk atap, orang yang meninggalkan perjuangan parti kerana nak jawatan, seperti Azmin Ali, geng-geng yang meninggalkan PKR semasa langkah Sheraton. Jadi sebab itu Amiruddin Syahari, Ramanan, mereka menang, tolak Nurul Izzah saja apabila beliau tewas di Pematang Pau. Namun begitu, undi yang majoritinya hanya 5,000 kerana pecah kepada 3 penjuru. Jadi apabila kita melihat, saya sendiri melihat sebagai seorang sarjana, saya melihat
apabila kepimpinan kanan mereka sendiri tidak berani, maknanya harus mencari seat-seat yang selamat. Mungkin mereka tak buat begitu, mungkin ada arahan daripada pimpinan di atas yang menjalankan kajian. Kalau Nurul Izzah, Amnuddin Syahari, Ramanan, Chang Likang, mereka kekal di kerusi yang ada pada PRU yang ke-16 ini, mereka akan ruyuk, tuan-tuan. Namun begitu, bagi saya sepatutnya analisa PKR ini mereka membuat bukan setakat dilakukan terhadap parlimen itu sendiri. Maknanya mereka membuat analisa terhadap rakyat itu sendiri sebagai contoh, maknanya mungkin ahli parti, mungkin instrumen itu mencari ahli-ahli parti, mencari pengundi atas pagar, mencari netizen, mencari pengundi-pengundi baru yang akan mengundi pada PRU ke-16 mengenai PKR selepas berlakunya hiruk dan damai ini. Selepas Rafizi Ramli meletakkan jawatan beliau di dalam Kementerian Ekonomi, balik menjadi ahli parlimen, dan begitu Cakna dan Cerakin dalam podcast beliau yang berhenti menteri, yang banyak mengkritik secara terus kepimpinan PKR, dan orang yang di sebelah pembangkang mereka pun pelik juga kenapa Rafizi ini tidak dipecat. Kita sedia maklum yang bersatu memang dia tak kisah. Bagi dia, siapa yang tak menyebelahi presiden, tidak menyebelahi parti, kita pecat. Macam semalam, dua adun daripada Kedah, Sungai Tiang dan juga Sukamenanti, kalau tak salah saya, dipecat oleh Lembaga Disiplin Bersatu. Begitu juga dengan pemimpin daripada parlimen, ada juga yang dipecat, ada juga diberi amaran keras, ada juga yang digantung. Bagi saya itu keberanian bersatu. Tapi bagi PKR sampai sekarang tidak ada keberanian. Mungkin takut, mungkin tidak berani mengambil risiko. Jadi jalan yang terbaik, biarlah Kak Rafizi, dia nak cakap apa, cakap je lah. Tapi apa yang saya lihat, PKR ialah mereka diam. Malah kalau kita melihat pimpinan-pimpinan kanan, mereka tolak Ramanan je lah. Yang lain tidak mengecam ataupun mengherdik Rafizi Ramli. Ramanan dan ceplos-ceplosnya itu normal lah, kan. Dan juga ada ketua cabang yang 3 suku, yang bagi saya tak adalah hebat terlalu mana, tetapi ialah kerana mereka ini dibayar, dibayar dalam media sosial, jadi kena buat kerja lah. Berbalik kepada apa yang saya cakap tadi, maknanya kalau pimpinan kanan pun sendiri tidak yakin, takkanlah calon-calon yang baru anda nak mempertaruhkan nasib mereka. Betul tak saya cakap? Calon-calon yang bukan memegang jawatan tertinggi dalam pimpinan parti, tidak memegang jawatan di dalam kerajaan, tiba-tiba anda memberi keyakinan, okey, hampir bertanding di Gombak, hampir bertanding di Sungai Buloh, mesti menang ya. Takkan begitu, tuan-tuan. Sebab itu dalam sesuatu organisasi, pemimpin yang di atas harus memberi contoh. Maknanya mereka berani bertanding di kerusi yang sama, kerana inilah kerusi yang aku menang dulu, kenapa aku nak lari ke kerusi yang lain? Come on. Kalau kita sendiri tak berani, apatah lagi yang lain, mereka juga akan ruyuk macam tu juga. Cai.